Pernah tak kita rasa dah bagi segalanya untuk anak kita? Masa, tenaga, doa pun tak pernah putus. Tapi bila keputusan keluar, fokus masih lagi ke laut. Kadang bukan anak yang salah, cuma cara membantu tanpa sedar mungkin tak kena. Hakikatnya, semua ibu bapa mahukan yang terbaik untuk anaknya. Kita cuba bantu, kita cuba pimpin, tapi tanpa sedar kita terlalu kejar hasil. Keputusan, markah, ranking, semua kita terlupa proses perkembangan anak itu sendiri. Anak bukanlah mesin. Otak anak juga perlukan masa, rehat dan sokongan yang betul. Kita terlampau mengharapkan perubahan yang terlalu cepat. Hari ini kita mula sokong anak, esok kita nak terus nampak hasilnya. Sedangkan fokus, ingatan dan keupayaan belajar semua perlukan masa dan konsistensi. Bila ibu bapa cepat kecewa, anak pula yang akan rasa tertekan. Meletakkan tekanan yang terlalu tinggi kepada anak, bandingkan dengan rakan, bandingkan dengan adik-beradik, bandingkan dengan pencapaian orang lain. Tekanan yang berlebihan ini boleh buat anak hilang motivasi, cepat penat secara mental. Otak juga perlukan nutrisi. Bila pemakanan tak seimbang, anak mudah lesu, cepat bosan dan suka beri tumpuan lama. Sebenarnya di sinilah peranan ibu bapa, jaga pemakanan harian dan menyokong perkembangan otak secara berperingkat. Tapi sebagai sokongan nutrisi, ia sebenarnya membantu anak lebih bersedia menerima pembelajaran. Sebagai ibu bapa, kita tak perlu mencari jalan pintas. Apa yang anak perlukan sebenarnya? Sokongan yang konsisten, persekitaran yang tenang, nutrisi yang sesuai dan kasih sayang tanpa tekanan. Dengan mengamalkan suplemen yang betul seperti iGenius, ia dapat meningkatkan kecerdasan minda anak-anak. Justru, ia membantu anak-anak untuk lebih konsisten dan lebih fokus di dalam pembelajaran.